Sebab pergi pitching pun aku pergi Kau aku yang pitching present, lah? aku present sekali dengan director lah. Director dengan producer sekali lah. So mula-mula skrip aku buat proposal dulu. Bila proposal, tiba-tiba proposal aku lulus. Bila lulus, dia panggil lah pergi TV3. Untuk pitching lah. Pergi TV3 untuk pergi pitching. Pun lulus juga. So lulus, jalanlah projek tu. Faham? Aku sebab aku tak pernah buat skrip. Aku tak tahu. Aku tak tahu step by step dia. Sebelum kita pergi ke skrip, aku nak tahu dulu apa beza telefilm dengan filem. Telefilm. Telefilm beza dia durasi lah. Dia ada dua. Beza dia. Kejap, bagi dia lalu tu. Nampak beria sangat kan. Orang pakai motor nak pakai motor ke? Telefilm dengan filem beza dia ada dua je. Satu durasi. Satu lagi format. Format maksudnya? Format maksudnya dia pergi ke mana? Macam telefilm tayang di TV saja.